Tahu tak korang, sebenarnya Apple ambil barang daripada Samsung. Tak tahu malu je pengguna-pengguna ni kan? No! Aku dah lama tahu, tapi ramai lagi yang tak tahu. Aku tanya dengan ChatGPT, adakah Apple ambil barangan dari Samsung? Dia cakap, ya, Apple memang beli barangan atau komponen dari Samsung. Walaupun mereka pesaing yang besar, tapi Samsung pengeluar komponen juga, yang di mana dia ambil barang daripada Samsung. Antaranya contoh macam skrin OLED. Nampak tak kat sini? Poin di nombor 1 tu. Samsung adalah salah satu pengeluar skrin OLED utama di dunia, dan Apple menggunakan paparan OLED buatan Samsung. So sekarang ni, pengguna Apple nak belagak sangat dengan Android. Rasa macam, apa Android? Samsung, katanya macam gitu kan. So, apa je kau tu kan? Apa je yang kau nak kan? Jadi terimalah hakikat, Samsung masih menang untuk part of screen. Kalau nak cakap pasal quality screen, jadi green line ke apa, aku tak nak bahas yang tu. Tapi aku nak bagi tahunya sekarang ni, even Apple, brand yang besar pun ambil daripada Samsung. So, kita sebagai pengguna ataupun end user ni, untuk apa nak belagak sangat kan? Kan nak bergaduh macam, aku tak pakai Samsung punya ni, apa? Aku pakai Apple gini. Banyak model-model yang sebenarnya Apple ambil daripada Samsung screen. Banyak model untuk screen OLED. Jadinya, aku rasa kita tak perlu pun nak memperkecilkan mana-mana brand. Even brand tu tak ada kena-mengena dengan Apple sekalipun. Contoh macam isu sekarang ni, Tekno lah, kan ada isu water resistant lah, apalah. Sebenarnya kita tak perlu nak perkecilkan pun, sebab mereka sendiri pun dalam proses untuk mengembangkan dia orang punya jenama. Dulu Oppo masa tahun 2013 2014 aku, baru-baru jugalah Oppo tu. Mungkin Oppo dah lama dalam market, tapi sekarang ni cuba tengok Oppo berada di tahap yang mana. Dah ada outlet sendiri, merata-rata, jenama dia pun dah sama besar dengan jenama-jenama lain macam Samsung apa semua. Tak tahu malu je pengguna-pengguna ni kan, duk benci Samsung. Nak pengguna Apple lah benci Samsung. Sama juga dengan pengguna Samsung, nak bash pengguna Apple apa semua. Tak payah nak bash. Dia orang memang pesaing yang hebat, Apple dengan Samsung. Aku tahu jenama-jenama lain lagi memang ada juga yang bersaing hebat dengan dia orang. Contoh Huawei, Pocophone, Vivo, apa semua tu. Banyak jenama-jenama lain yang memang gah juga, yang lawan dia orang. Tapi memang tak boleh nak beat lah 3 jenama besar yang ada sekarang ni. Antaranya macam Huawei, Samsung dengan Apple lah. Tapi yang paling top yang kita selalu dengar duk bergaduh, Apple dengan Samsung lah. Jadinya, whatever pun, kita sebagai end user tak perlu pun nak rasa Samsung ni tak hebat apa semua. Sebab dalam tak sedar, dia memang banyak memberi pengeluaran lah kepada Apple. Tak lupa juga LG. LG pun sama juga. Dia pun ada juga supply barang kepada Apple. So, perlu kita nak bergaduh? Jangan nak belagak sangat lah. Janganlah nak Samsung, tak perlu pun. Sebab semua,